I nak roti cocok. Cocok lagi ada? Tu. Kita berada di Muscat Street. Siapa yang berada kat sini? Ai Boyan dan juga Maya. Maya. Let's catch Ai and Maya. Yep. So, kita nak kena try benda-benda yang kita tak pernah cuba. Tapi masalah dia panjang ni. Kiri ke kanan? Ikut firasat better. Lagi best sebab sana macam lagi ramai orang. You suka burger kan? Burger dia kat sana. Tak apa, sana. I tengok sana macam lagi menarik, macam air, macam benda ada. Kan? Sini. The John Good. You pernah try tak? The John Good. Tak pernah kan? Okay. You nak pergi mana? Sebab you nak kena try the John Good. Your number one John in LC. Dia ada pulai, dia ada Korean sate ayam. Tapi hari ni, I nak try dendeng. Tak ada. Masalah dia ada sekarang Ayu tau. Jangan kerana nafsu Maya. Peduli apa? Kita baru Nafsu ke, order. masuk ke. Kita nak kena try juga. Pasal apa? Aish, kak. Itu dendeng eh? Sedikit lah. Oh bukan, saya apa? Cepat sikit. Mesti saya tak sabar tau. Teruskan. Teruskan. Okay. Nak ambil. Puas hati kan? Ni kan, kau ambil. nak kena kasih dia rasa. So ni apa bang? Full beef. Full beef, premium charcoal loaf full beef and classic dendeng. Puas. So, charcoal. Puas tak? Puas hati dia tu je. Macam dapat present. Okay, let's go. Ni nak keseresan. Oh, you pergi. Kak, I nak roti cocok. Cocok lagi ada? Cocok lagi sikit. Tadi saya dah order Cakoy Nutella 1, pistachio 1. Nutella kan pistachio? Yes. Dia manis tau kan? Tapi kan rasa manis dia pemadam. Okay. Thank you so much. Thank you. Yang. Wait. Actually, I ada banyak benda I nak beli lagi tau. I dah tengok cake, I dah tengok ice cream, ada bun. I tak sempat beli semua tu. Kata balik. Tak boleh jangan. Kita dah beli banyak ni tengok. You tengok apa yang you dah beli. You dah destroy banyak benda ni kan. Bulan Ramadan, kita tak boleh belanja suka hati kita. Nak kena belanja berpada-pada. Ni tengah test run tadi dalam bazar. Kalau Ramadan kita pergi bazar, you belanja macam gini banyak. Macam mana? So what? Stop? Okay, I stop. Hai, kalau korang nak cuba apa yang kita beli hari ni, korang boleh datang dekat bazar yang berdekatan dengan Masjid Sultan. Macam-macam boleh sedap-sedap. Nanti kita try, kita kasih rating. And kalau korang ada tempat lagi yang best-best, makan yang sedap-sedap, special atau rare, korang boleh tag PM, jadi kita boleh pergi. Okay guys, kurang satu peringatan. Bulan Ramadan, bulan ibadah. Jangan belanja terlampau sangat. Okay. Kita jumpa lagi di lain bazar. Ingat, shopping berpada-pada.
Ni bahasa ke apa? Okay, selamat Ramadan. Selamat Ramadan.